Oh, itu dia, geng. Sim. Oh, mantap. Oh, karat dah. Bismillah. Alhamdulillah. Mantap, babu. Muka ada senyum. Ulang sudah makan, muka ada senyum. Ini bagian pelabung, Pak? Kalau rezeki tu tak ke mana. Tapi nak dia ketip tak ada dah. Ha? Ketip tak ada dah. Oh, bergaduh tadi. Kecil ke? Dia ganas je? Dia ganas? Nampak tu? Okay, Assalamualaikum pada sahabat semua. Okay, kali ni kita nak mancing udang kita pun dah lama tak buat video. Disebabkan bukan lama tak buat video, kita dah buat video. Tapi dua video apa? 3 video saya ada dalam saya punya GoPro tu. Tapi tak boleh nak buat sebab GoPro saya tu tiba-tiba tak boleh menyala sahabat. Rosak sahabat. Saya nak kena hantar repair. Maknanya 3 video yang saya buat tu ada dekat dalam GoPro tu. Maknanya tak boleh saya nak edit video tu. Sekarang ni pun saya menggunakan handphone saja sahabat untuk video kali ni. Okey, nanti saya dah repair nanti. Ataupun dia kata kalau tak boleh repair, saya beli lain lah, GoPro lain. Okey, apa-apa kita saksikan selepas ni. Mantap. Udang kocil ke? Memang aku kalau dapat lesen memang besar-besar ni je. Halus ni. Halus. Halus. Oh, itu dia, geng. Sim. Oh, mantap. Oh, udang saja. Ui. Oh, dia sesaja Muka senyum, tengok orang muka senyum, Pak. Mantap. Bismillah. Oh, karat dah. Karat singkrat namanya. Mantap, Pak Bu. Bismillah. Alhamdulillah. Mantap, Pak Bu. Lebih, geng. Mantap. Macam muka tak senyum. Ulang sudah makan, muka tak senyum. Dah macam ikan pun ada. Ikan je. Tak ada. Alhamdulillah. Tengkap ni. Ya. Kepit panjang.
Mata saya setuju. Bukan. Otak kuning ni. Tadi ada. Ada. Saya setuju. Udang ni. Cara hentakkan dia tadi kan. Wow, kan? Ha, wow. Alah ikan. Wow. Mantap babu. Aduh. Udang. Oh. Oh. Ikan makan je, gua cakap dulu. Wow. Woi, kalau udang okey lah je kan. Kalau udang kita stay. Wow. Oi, udang ah. Udang ah. Boleh stay. Alhamdulillah. Oh, Allah. Ini hanya aku nak besar kak. Oi, tu lah. Oh, habis. Oh, tak apa. Lan, tolak pakai tu Lan. Pakai keladi bunting tu. Pakai keladi bunting tak? Lan. Tak, dia ni Lan je. Sangkut tu. Aduh. Lan, buat sini tu Lan. Tu. Aduh Lan. Tu. Habis lah. Sau. Bukan tu, aku nak benda tu. Lan pakai pula. Aku nak tolak benda tu. Mana pancing kau? Tak pancing kau tu. Aku nak ngelakkan ke sini. Udang ada kat situ je. Aduh. Sepik besar tu. Lepas. Minggu. Cantik tu, mantap tu. Wih. Jenggo geng. Jenggo. Dia kalau apa? Kalau henjutan terakhir kan. Tak ada, dia pakai pelampung tu. Dia pakai keladi bunting tu, pakai pelampung pak. Kalau rezeki tu tak ke mana. Tapi nak dia ketip tak ada dah. Ha? Ketip tak ada dah. Oh, bergaduh tadi. Meh gambar. Meh. Cepat. Jalan. Je. Ha. Mantap ah. Ketip tak ada dah. Besar macam. Ni. Boleh lepas lagi. Jenggo ah. Jenggo. Udang geng. Tak ada kecil je. Dia ganas je. Dia ganas. Nampak tu? Mantap. Ui. Sana mau makan. Ui. Sana. Situ mau makan geng tadi. Yang ni. Alah, tak ada pula. Tipu lah. Dia sudah tipu saya lah, cik. Sorry lah, jeng. Okay, mantap, jeng. Macam ikan ni. Macam ikan. Wih, lama. Ini aku menyampah ni. Telon.
Tilan geng, nampak tu? Ha. Buat tempoyak pun sedap. Aku tak pandai masak dia nak, Lan. Aku dengan kan tak boleh masak pegang pergi. Jangan bagi orang. Tapi tengok padan macam sedap nak makan ni. Potong tu tak mau cerita banyak. Hilang tak? Itu banyak lah. Oh, comel hotel punya. Comel hotel je biar. Bah. Alamak, kau lagi. Burung belut mak. Kita terakhir tahan lah. Bau. Oh, itu dia. Aduh. Okey. Dia. Okay, Assalamualaikum kepada sahabat semua. Okey, tadi video saya mancing udang galah. Sebenarnya saya ada 3 video yang tak dapat nak dieditkan disebabkan GoPro saya tu ada problem lah sahabat. Tak boleh nak savekan video yang saya rakam, iaitu mancing udang 2 kali, mencadat sotong sekali. Okey, yang video mencadat sotong tu kita pergi di JT Marang JT Marang, lebih kurang dalam 10 orang. Hari itu berlaku ombak kuat sahabat 8 orang tumbang sahabat mabuk laut. Okey, lepas tu hasil pun memuaskan jugalah walaupun ombak kuat. Alhamdulillah saya tak mabuk masa tu. Mungkin sebab saya ada makan ubat mabuk laut sahabat. Yang lain pun makan juga, tapi semua tumbang sahabat. Yang 2 lagi video mancing udang juga. Satu di Bagan Datuk, satu lagi di Kampung Sepakat Kampung Sepakat ni dekat Kuala Selangor sahabat. Video saya mancing berdua saja sahabat yang Kampung Sepakat tu. Lepas tu saya nak edit video tu, GoPro saya tu asyik padam-padam sahabat. Tak boleh nak savekan video. Lepas tu yang saya pergi mancing udang kali ni, saya menggunakan handphone sahabat. Handphone agak tak berapa sangat lah sahabat. Sebab handphone ni dia mengganggu untuk saya mancing sahabat kalau daripada nak bandingkan dengan GoPro. GoPro saya tu sekarang ni saya hantar ke kedai untuk repair. Kalau kata tak boleh repair, saya beli yang lain sahabat. InsyaAllah kalau ada rezeki saya beli yang lain. Kepada sahabat semua, terima kasih support channel saya, iaitu TXN Channel. Terima kasih pada sahabat-sahabat semua yang setia dengan saya. Satu lagi kepada sahabat yang baru menonton, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel saya. InsyaAllah saya akan keluarkan video-video terbaru lepas saya keluarkan dapat keputusan daripada GoPro saya tu. Kalau tak boleh repair, saya beli baru. Okey, terima kasih kepada sahabat semua. Mantap.